trees, but then they are very light. And if you are lucky, you can hear alternatively from the building squeak sound, and they also berangkat. realize how a very crazy one they are. And also older are actually safe aquatic animal because they can adapt to the land and also in the water. So if you can look closely at it, Nyawa. Fine. Ini semua pokok. Pokok hidup. Jangan pegang kamu. Jangan pegang. Apa benda ni? Dia apa dia? Ikan benda raya. Ya ke? Anak ikan benda raya. Oh. Adik. Apa tu? Ikan apa tu? Mana anaknya? Ya, pegang. Kura-kura dia, kura-kura. Ada ikan. Ikan ni dah. Ya. Dia dah tak nak pula. Tu. Itu. Ni lah, adik. Ni belalang. Malaysia Jungle ni. Hari ni saya tengok dekat video Uyit. Sekarang dah nampak Dah mati. dah. Dah mati. Adik, kau memang. Jangan. Mereka sama lah. Ambil gambar. Okey, jangan. Kayu. Bawa tahu. Dah tahu.
Ikan dia yang biasa dia macam ni, bergenang macam ni biasa dia. Oh, itu yang. Adik, masuk adik. Besar. Adik dia datang. Adik datang adik. Besarnya. Ya Allah. Takutnya. Besar lagi besar dari adik, Dek. Besarnya. Arapaima tengoklah besarnya. Apa boleh? Arapaima. Amazon, apa boleh? Tu lah. Tu depan awak tu. Nampak? Besar. Ya, dulu. Safari. Jom. It's coming. Jom datang. Ayo, kalau Besar. Jom. Anak dia ni. Tak ada tak pakai leh. Jom. Ni. Jangan. Same fiber. Ikan pari. Rupanya sampai Besarnya ikan. Besar dia. Itu apa ni? syak. Ini foto. No. Ya, jangan diam lah. Ya. Ya Allah, besarnya. Dia belakang. Kalau sini. bagi limau. Apa ibu? Apa? Ya. Mantap. Kalau ni? Kalau ni? Besarnya. Ya Kalau ni Allah, stick. subhanallah. Adik, kakak. Wah, dah tengok ni. Nah. Mantap. Nah. Wah, cantiknya. Bagi bunga. Ini
ikan euro tak ada dah Kalau paling banyak jenis tau. Sangat banyak. Hantar macam ni. Be buat apa tu Be? Oh, kura-kura besar. Kakak abang pasang angin. Hai. Penyu besarnya, ya Allah. Mana? Besarnya ikannya. Oh ya ke? Oh dia bagi makan. Wow. Jeruk. Wow, ikan jeruk. Ikan jeruk, ya Allah. Kakak Long. Panaumi. Ya, besar. Subhanallah. Subhanallah. Ibu. Yang tak ada bagi durian. Okey. Okey, pandang. Ikan perang. Ikan. Wah, ikan besarnya, ya Allah. Akak masih kat rumah. Okey, pandang sini. Adik-adik. Ibu ayah. Ayah, siapa dah spray? Okey, ibu pandang. 1, 2, 3. Alamak, tak ada ikan you pula. Tak apa. Jangan bergerak, biar sendiri. Ni. Kan dia datang. Gambar ni. Semua ikut mari lah. Hari nak bawa makan pedas. Ayah. Tu tapak Sulaiman kan. Tapak Rahman. Mana ni? Mail. Okey. Lubang ni. Abi mana sini? Abi Ikan aku ni, nasi sini. ikan you. Akak pegang RM1. Ikan kat sini kak. Ikan besar. Ikan. Naik jap. Baju lah ya. Nanti tu bawa air jangan bawa. Sistem penghadaman yang sangat perlahan. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan, nampaknya sesi pun berakhir. Jadi anda boleh memberikan tepukan yang gemuruh kepada dua orang penyelam kami. Dan sekarang ini anda boleh bangun, boleh bangun dan meneruskan perjalanan anda ke stesen yang seterusnya. Jadi untuk mengetahui anda, selepas ini tepat pada pukul 12.15 tengah hari. Okey, kita akan memulakan sesi yang diberikan dan semoga anda bergembira. Ibu masuk. Sesi dan semoga Abi mana? kita berjumpa lagi. 12 suku. Masa pun tengok aku dulu. Bi pandang lah. Ayah pandang lah. Satu, dua, tiga. Okey. Starfish. For LCC, which is station Forest. Other further information, in about 5 minutes more, we are going to have another short filling station here. You have already switched off your camouflage before taking any kinds of photos or videos because your camouflage can be harmful to our animals inside. Forest is already inside the lab and they are feeding our jellyfish using a tube feeder. Again, today
diet consists of Artemis like fish. Instead, they drip along species of seahorses rule that here in our Gansas Sea, we only have 2 species of seahorses, which is the pot-bellied seahorses and also. And it is known also that the pot-bellied seahorse is the largest seahorse in the world and it can grow up to 35 centimeters. Okay? And actually, male seahorses are the one that carry Baby nangis. and not Baby nangis. Why? Okay, alright. Oh ya Allah. Ya, mana ya pergi aquaria? Sekarang Ibu sana apa? dia macam-macam knowledge yang kita dapat lah. Satu tempat lagi yang kita boleh pergi wetland. Wetland orang bawa pergi lah ya. Ha? Orang bawa pergi minggu lepas. Cuma je. Ada gajah. Ada, memang percuma. Kat situ ada sepasang ikan kelisa yang kembau siam. Ada lagi tak? Kembau ikan. Tak tahu. Wetland dengkil tu kan? Ha. Tak tahu. Kalau masa orang pergi tu dia hari terbuka. Jadi dia import gajah daripada Pahang. Gajah kata gajah apa sebenarnya? Dia ada badak sumbu. Badak air. Hippo. Besar.